Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Sudah dipukul, baung di lembah. Sayangnya kelah terlepas jala. Madah diungkap, madah dipersembah. Dengan bismillah kita bermula. Nama saya Wira Khalif Ilman bin Wira Zukeri, 15 tahun dan merupakan anak didik Sekolah Menengah Kebangsaan Senandar yang berkod MEA 1077. Dalam rakaman ini, saya akan menceritakan buku yang telah saya baca yang berjudul Tersalah Aturan Cinta. Buku ini mengisahkan tentang seorang gadis yang mengaku dirinya sebagai seorang balu dan mempunyai seorang anak, semata-mata untuk membela nasib bayi tersebut. Walaupun dia terpaksa menahan keperitan apabila dihina, didera dan dibuang keluarga. Buku yang mengandungi 68 bab dan 496 halaman ini diterbitkan pada 2020 oleh syarikat Kasih Aris dan ditulis oleh Sarah Idina. Jadi, ayuhlah bersama-sama saya menghayati cerita yang akan dikongsikan ini. Kalisa dihalau oleh bapanya Pak Hasan yang kecewa dengan anak kesayangannya itu. Setelah Kalisa mengaku anak hasil hubungan haram adik perempuannya Naimah dengan seorang lelaki adalah anaknya dan suami tipuannya telah meninggal dunia. Sebelum kejadian, Kalisa baru saja menamatkan pelajaran setelah 4 tahun melanjutkan pelajaran di Sabah. Begitu juga dengan Naimah yang mahu membuang bayi itu sebelum pulang ke kampung. Serang gusar memikirkan cara untuk membesarkan bayi itu sendiri, Kalisa tiba-tiba disapa oleh seorang lelaki bernama Azlan di terminal bas dan dipaksa oleh seorang wanita bernama Eliana untuk menggoda suaminya Faid kerana mahu berkahwin dengan kekasihnya, Azlan. Walaupun cuba menolak berkali-kali, Kalisa terpaksa bersetuju dan dibayar sebanyak RM100,000 oleh Eliana. Setelah Faid dan Eliana berpisah, Kalisa dipaksa oleh Faid untuk berkahwin dengannya. Hidup mereka setelah berkahwin bahagia bagaikan Julie dan Romi, walaupun ibu mertua dan kakak iparnya selalu membulinya sehingga pernah dikejarkan ke hospital. Setelah berpindah ke rumah sendiri, Naimah pun tiba-tiba muncul dan apa yang mengejutkan, Azlanlah bapa kepada bayi itu. Pada waktu itu, Azlan dipenjara kerana didapati menyelundup barang secara haram. Manakala Eliana pula telah membunuh diri selepas membunuh anak hasil perkahwinannya dengan Azlan kerana didapati mengalami tekanan perasaan. Setelah Azlan dibebaskan, Azlan mahu bertanggungjawab terhadap Naimah dan anaknya itu. Kesedihan Kalisa kini tamat apabila keluarganya kembali menerimanya. Nasib bayi itu terbela dan keluarga suaminya mula menyayanginya. Terdapat banyak perkara yang boleh dipelajari dari cerita ini. Sudah terang lagi bersuluh, sabar merupakan komponen yang paling penting dalam kehidupan agar kita tidak membuat keputusan secara terburu-buru. Manakala kita juga perlu mempunyai sifat bertanggungjawab dan tidak boleh melepaskan batuk seperti Naimah yang tidak mahu menjaga anaknya. Penulis juga ada menyelitkan kebahagiaan, jodoh dan ajal adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sebagai makhluk perlulah akur dengan segala ketentuannya. Walaupun tebal, buku ini sangat ringan dan mudah dibawa ke mana-mana. Gaya bahasa yang digunakan oleh penulis mudah difahami oleh semua golongan pembaca dari segala peringkat umur. Akhir kata, saya sudahi rakaman ini dengan sebuah pantun. Melarik halus papan di Jawa, tersegam kukuh di gerbang batu. Adat berjumpa, berpisah jua. Moga bertemu di lain waktu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.